Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Umairah Syakira binti Azman di 2022-2104-905. Saya memilih untuk membuat video tentang borang inventory skala konsep kendiri tenis TSCS. Latar belakang, skala konsep kendiri tenis atau singkatannya TSCS adalah alat yang boleh digunakan untuk mengukur konsep kendiri, iaitu perincian kepada personaliti individu. Alat ukuran ini telah dibina oleh William H. Fitts pada tahun 1965. Alat ukuran yang sama boleh digunakan untuk tujuan kaunseling dan diagnosis. Perbezaan antara keduanya adalah daripada segi permakatan. Stensil permakatan untuk tujuan kaunseling dan diagnosis adalah berbeza antara satu sama lain. Bagi pentadbiran, yang pertama, alat ukuran TSCS mempunyai 100 item yang terdiri daripada item positif dan negatif yang memberikan respons jawapan berbentuk skala Likert 5 mata. Yang kedua, walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan, ujian ini perlu diselesaikan dalam 20 hingga 30 minit. Yang ketiga, seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lekap dan dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Yang keempat, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi. Bagi bahagian subskala, terdapat 8 komponen yang dikenal pasti dalam membentuk konsep kendiri. Yang pertama, identiti kendiri. Yang kedua, kepuasan kendiri. Yang ketiga, tingkah laku kendiri. Yang keempat, kendiri moral dan etika. Yang kelima, kendiri peribadi. Yang keenam, kendiri keluarga. Yang ketujuh, kendiri sosial. Dan yang terakhir, kendiri fizikal. Untuk sasaran responden, borang inventory ini sesuai digunakan untuk dua golongan, iaitu individu yang berumur 12 tahun dan ke atas, dan ianya juga sesuai digunakan kepada individu normal dan salah suaian maladjustment. Salah suaian maladjustment ialah ketidakupayaan individu untuk bertindak balas atau menyesuaikan diri secara berkesan dengan tekanan, norma sosial atau perubahan dalam kehidupan. Terdapat beberapa tujuan inventory skala konsep kendiri ini. Yang pertama adalah untuk mengukur konsep kendiri, iaitu perincian kepada personaliti individu. Yang kedua, boleh digunakan untuk tujuan kaunseling dan diagnosis terhadap kendiri seseorang individu. Dan yang ketiga, mempunyai skala khusus yang digunakan untuk mengukur kritikan diri. Sejauh manakah kesahan dan kebolehpercayaan borang inventory ini? Terdapat 4, iaitu yang pertama, nilai perkali kebolehpercayaan uji dan uji kembali alat ukuran TSCS adalah antara 0.60 hingga 0.92. Yang kedua, nilai perkali yang diperolehi menunjukkan TSCS mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Dan yang ketiga, bagi kegunaan di Malaysia pula, TSCS yang digunakan telah dialih bahasa oleh Profesor Madya Dr. Siddiq Mohamad Noor. Dan yang keempat, TSCS mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan ia sesuai digunakan dalam konteks Malaysia. Ini merupakan borang soal selidik yang mempunyai 100 item dan mempunyai 5 skala Likert. Tidak benar sama sekali TBSM, tidak benar TB, tidak pasti TP, benar B, sangat benar SB. Dan ini merupakan panduan menjawab soalan. Yang pertama, jawab soalan dengan tenang dan jujur. Yang kedua, baca setiap pernyataan dan anda diminta untuk menentukan kedudukan diri secara spontan, kedudukan dalam keadaan yang selesa dan situasi yang selesa. Yang ketiga, pindahkan skor jawapan ke borang jawapan setelah selesai menjawab kesemuanya, seperti yang ditunjukkan di dalam video. Yang ketiga, pindahkan jawapan ke dalam borang permakatan. Yang keempat, pastikan kedudukan tempat yang dibulat skala jawapan sama dengan borang permakatan seperti yang ditunjukkan di dalam video. Yang kelima, kedudukan tempat mestilah sama tanpa melihat nombor. Setelah selesai memindahkan kesemuanya, kira total kesemua nombor dalam setiap kotak dan jumlahkan. Kemudian tulis total
dalam kotak kecil-kecil tersebut, letak total di kotak berwarna kelabu di tepi kanan. Setelah mendapat kesemua total dan ditulis di dalam kotak berwarna kelabu, kemudian kira pula letak markah di dalam kotak warna kelabu dan isi di kotak-kotak kuning mengikut secara melintang dan menegak seperti video. Okey, jadi yang ini adalah bahagian yang terakhir untuk mendapatkan jumlah JLVJ. Cari total setiap JLV, tambah total kotak warna kuning dan ada tulis JLV di situ. Sebagai contoh di dalam video, 69 tambah 80 tambah 74 tambah 70 tambah 68 dapat total 361. Kemudian cari jumlah JBVJ dengan mengira total kotak kuning di bahagian bawah. Itu kira pula kotak kuning yang di bahagian bawah. Kemudian markah yang saya dapat sebagai contoh 361 juga. Jadi 361 tambah 361 bahagikan dengan 2, kemudian saya mendapat markah 361 juga untuk total keseluruhan. Yang ke-10, kira kritikan diri dengan menambahkan kesemua total di dalam kotak dan tulis di kotak kelabu kecil yang bertanda KD seperti contoh di video sebelah untuk mengetahui total kritikan diri. Kemudian setelah selesai mengira semua skor-skor dan ditulis di dalam kotak kuning serta kotak-kotak biru di borang permakatan di sebelah, maka kita bandingkan pula skor yang diperolehi tersebut dengan skor min yang telah diberikan bagi setiap kategori. Untuk lebih mudah, sediakan sebuah kertas dan kemudian kita tulis seperti contoh yang telah saya tunjukkan. Kita tulis skor yang diperolehi oleh diri sendiri dan min skor yang telah ditetapkan dan kita lihat perbandingan. Sebagai rujukan untuk pengiraan skor, saya ada letak satu link YouTube yang mudah untuk dilihat bagaimanakah cara pengiraan skor menggunakan borang permakatan. Jadi seperti slide yang sebelum ini, slide di sebelah, saya telah menulis dan membandingkan skor min yang saya perolehi dengan skor min yang telah ditetapkan bagi 8 komponen yang ada dalam borang inventory ini. Dan komponen tersebut ialah yang pertama, bagi skor min identiti kendiri, skor min yang telah diberikan ialah 127. Bagi skor min kepuasan diri pula 104, bagi skor min kendiri tingkah laku 115 dan skor min kendiri fizikal 73. Jadi untuk kita melihat apakah diri kita dan bagaimanakah untuk kita tahu rendah ataupun tinggi, negatif ataupun positif, ialah skor yang diperolehi oleh kita sekiranya lebih tinggi dari skor min yang diberikan ini, maka kategori kendiri kita adalah tinggi atau positif. Jika skor yang diperolehi oleh kita lebih rendah daripada skor min yang telah ditetapkan, maka kategori kendiri kita adalah rendah ataupun negatif. Sama juga bagi pentaksiran skor untuk kategori yang seterusnya, iaitu kategori skor min kendiri moral dan etika mempunyai skor min 71 yang ditetapkan dan skor min kendiri peribadi pula 65, skor min kendiri keluarga 71, skor min kendiri sosial 68 dan skor min kritik diri 36. Jadi kesimpulan yang sama juga, jika skor yang diperolehi oleh diri sendiri lebih tinggi dari skor min yang telah ditetapkan, maka kategori kendiri kita adalah tinggi atau positif. Namun jika skor yang diperolehi lebih rendah daripada skor min yang ditetapkan, maka kategori kendiri diri kita adalah rendah ataupun negatif. Dan bagi bahagian terakhir, inilah huraian-huraian terhadap markah-markah yang diperolehi oleh diri kita, iaitu setiap komponen-komponen yang telah ditulis di dalam borang inventory ini.
Jadi itu sahaja daripada saya tentang borang inventory skala konsep kendiri TSCS. Harap dapat memberi bantuan kepada semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.